Okey, untuk dapatkan solar radio burst So kita pergi ke eCalisto. Okey, type eCalisto, pergi kat sini, akan bawa kita ke sinilah. Okey. So ini adalah alat radio spektrometer yang mencerap radio burst lah. Okey. So dia banyak stesen lah. Dia banyak stesen. So kita pergi ke data, kita pergi ke sini. So untuk event yang kita pilih tadi 26 2024. So 2024 bulan 12. Okey, bulan 12. Okey, berlaku pada 24 hari bulan. Okey, dia berlaku pada 26 Disember 2024 Okey, 26 Disember. Klik 26. So dia akan display 26 Disember kat sini lah. So ini kat sebelah ini nama stesen. Ini tarikh 26 hari bulan 12 2024. Okey, ini jam. Okey. 00:15:01 saat. Ini jam, ini minit, ini saat. Okey. So setiap satu image ni kita ambil contoh. Okey. Kita ambil contoh yang ini. Okey. So pukul 9, 21 ni 21:00 sampai 21:15. So satu image ni dia 15 minit observation. Okey. So kalau kita tengok tadi contoh ini event ni berlaku 252 sampailah 325. Okey, kalau 252 maksud dia kita kena ambil 245 lah. Sebab 245 dia akan sampai 300, 301 sampai 315, 316 sampai 330. So you kena tengok 3 image. Sebab time frame dia lama. Okey. So dekat sini kita tengok station ni ada tak time frame tu, tak ada. Okey. Kita nak 252, 0252 tak ada kat sini. Okey. Kat sini ada tak? Pun tak ada, kosong kosong saja. So dia setiap stesen ni dia ada time observation masing-masing. Okey, dan sebahagian stesen tu ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi. Macam hub ni, okey. So dia ada kat sini 025245. Ini. So ini dia budak ni dia ada. Okey, so kita tengok sini tak ada radio burst. Okey, tak ada radio burst. Tu kita tengok yang bawah ni pula pun tak ada radio burst. Okey. So ini 26. Okey, ni pun dalam time frame kita pun tak ada radio burst. Okey. 259 sampai 314 tak ada radio burst. Okey. Ini tak ada radio burst juga. Okey, semuanya biru. So ini pun sama tak ada radio burst. Ini pun sama tak ada radio burst Ini 315 sampai 329. Okey, pun tak ada radio burst. Maka stesen hub ni tak detect radio burst. So kita boleh pergi ke stesen lain pula tengok. So kadang ada stesen detect, ada stesen tak detect. So you kena tengok semua possibility stesen tu. Yang time observation dia matching dengan flag event yang kita pilih lah. Okey, sekarang kita tengok yang lain pula. Algeria tak ada. Almaty 04 dia mula. Kita punya event mula 252. Maka ni tak ada. Ni pun tak ada. Ni pun tak ada. 06 mula tak ada. Okey, ini 01. 02. 0245. Okey, sini. Pun tak ada. Tak ada burst. So, apa itu radio burst? Radio burst kalau you detect, saya dah bagi kat sini. Dia akan jadi macam ni. Okey, yang macam ini. Yang ini kita panggil radio burst. Yang macam ini radio burst. Okey, yang macam ini radio burst. Yang macam ini radio burst. Dia garis menegak atau melintang yang sengit macam ni. Yang vertikal macam ni bukan radio burst. Ini noise. Ini noise. Okey. Ini noise. Okey. So itu kalau you detect radio burst lah. Okey. So you carilah semua possibility station yang ada. Okey.
So, katakan kalau you tengok semua stesen, tak ada, semua dapat biru macam ni. Dapat biru macam ni. Okey, so, dapat biru. Okey, dapat biru macam ni. So, maksudnya tempat waktu tu tak ada berlaku radio burst. Maka you ambil beberapa rajah time frame tu masukkan dalam laporan untuk menunjukkan bukti bahawa no radio burst associate during this flare. Okey. Kalau ada, you kena buat apa? You kena beritahu. Dia mula pukul berapa radio burst tu, dia tamat pukul berapa. Okey. Dan frekuensi dia paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Okey, itu saja. Dan untuk Callisto ini dia detect high frequency radio burst. So untuk detect low frequency radio burst kita guna auto plot. Okey, seterusnya untuk low frequency radio burst you kena guna auto plot lah. So you install dulu auto plot software. Okey. So, lepas install you buka software auto plot ni. Okey, so jangan keluar macam ni lah. Okey, so apa nak buat, you pergi kat sini. Okey. So, you pergi ke CDA web ni. Okey, tunggu sekejap. Okey, you pergi kat sini. You pilih apa? Okey, W1H1. Cari W1H1 wave. Okey, W1H1 wave. Ini. Okey, klik OK. So, apa yang nak ditengok, kita pilih E-Volt Radio 1, Radio 2. Okey, time range dia, kita ambil 2024 tadi. Okey, time range dia. So, ini 29 ni. Wah, tak boleh. Sampai 21 je. Okey, so kena cancel lah. Tak boleh guna. Okey. Untuk data ni dia sampai 2021 saja, maka tak perlu buat lah untuk radio burst low frekuensi ni. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.